Pada tanggal 5 Julai 1969, di bumi bertuah muar Johor, lahirlah seorang insan yang tenang peribadinya, luhur budinya dan besar jasa baktinya, Encik Badrul Zaman bin Yaakob. Beliau merupakan anak ketujuh daripada 8 orang adik-beradik. Beliau dikurniakan 4 orang cahaya mata yang menjadi penyeri serta penguat langkah dalam kehidupan beliau. Perjalanan ilmu beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Parit Bakar Darat Muar. Dari situ, langkah diteruskan ke Sekolah Menengah Tengku Mahkota Muar sebelum menyulam cita-cita di Sekolah Menengah Vokasional Alor Gajah. Dengan semangat mendidik yang tidak pernah luntur, beliau memulakan khidmat sebagai guru sandaran di Sekolah Menengah Vokasional Alor Gajah selama 3 tahun. Disitulah bermulanya sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan seorang pendidik yang menabur ilmu tanpa mengenal jemu. 5 tahun beliau mencurah bakti di Sekolah Menengah Teknik Muar, kemudian 16 tahun di Sekolah Menengah Teknik Makzin Alor Gajah. Akhirnya, perjalanan itu diteruskan dengan penuh dedikasi selama 10 tahun di College Vocational Muar. Okey, perasaan saya bila nak bersara ni campur baur lah. Ada rasa seronok, gembira, dah 31 tahun rasa nikmat. Tapi dalam masa tu juga ada rasa sayu, sedih, bila kita nak meninggalkan rakan-rakan, sahabat yang dah bergaul dengan kita. Kat sini pun saya dah hampir 10 tahun. Jadi memang terasa lah bila kita dah rapat dan mesra tu. Jadi bila nak meninggalkan tu, saya memang rasa tersentuh lah. Sebagai pesanan daripada saya kepada semua rakan-rakan pensyarah, supaya dapat teruskan lah hubungan yang baik, meningkatkan lagi kerjasama, dan juga menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan penuh dedikasi, kerana apa yang kita lakukan itu adalah merupakan satu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat saya, Cikgu Badrul. Cikgu Badrul ni kalau ikutkan memang kawan yang seangkatan dengan saya, kawan yang baik, dan juga dia adalah seorang rakan yang sangat ceria, menceriakan, dan geng bawah pokok lah. Selamat bersara saya ucapkan kepada Cikgu Badrul Zaman, supaya selepas ini bermanfaat hidupnya, sejahtera hidupnya, sihat tubuh badannya, dan diberikan kesejahteraan dalam hidupnya. Rata-rata jenguk kawan kat sini. Ni dulu pun bro yang ngajau juga ni kan. Okay, so berehatlah bro. Lepas ni tak payah nak fikir lagi tentang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesihatan yang baik dan cerialah bersisi keluarga, dan happy lah, dan cuma jangan nakal-nakal lah. Selamat bersara, selamat menempuh hari-hari bahagia selepas persaraan. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, dan jangan lupa cari jalan pulang. Selamat bersara untuk sahabat saya, Cikgu Badrul. Sini, sampai.
Video dia tengah macam acah tu budak. Ada tu cikgu. Oh, padang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengisytiharkan tarikh pelaksanaan terbaru saya adalah jatuh pada 1 Jun 2026. Belum lagi. Sehingga dia beritahu. Semoga didoakan dipercepatkanlah. Amin. Jangan agung. Jangan. Saya menangguhkan tarikh pengajian saya. Saya percaya bahawa kamu semua, kita semua berpeluang untuk berjaya. Bergantung kepada usaha dan keyakinan pada diri kita. Jadi saya mendoakan supaya kamu akan terus berjaya, capai kejayaan serta cita-cita yang kamu impikan.